Bagaimana saya boleh membantu anda? Wah, betapa cantiknya di sana. Oh, pendeta ada Faridaya harian. Hai begitu cantik dan bujang. Hello, lelaki. Waktu hendak sekali ya. Saya muda dan segar. Namanya untuk rekan sebilik sebelah itu. Apa lain tenang, saya perlu freeze di ruang kawan. Boleh tak seseorang bagi tahu saya di mana dia? Oh, dia jatuh. Baiklah, saya akan cari dia sendiri. Hello, Dan. Awak nak saya tunjukkan sesuatu? Bagaimana kau sebenarnya cuma ya, Mr. Hamster and Bellon kegemaran kamu. Saya harap kamu suka. Ya, terkonon sebab kamu pulih lebih cepat. Apa? Oh, Ayu. Saya bertanya pada perkara paling menarik. Saya akan terus menyanyi di telepon. Alangkah indahnya hari ini di tempat kerja. I'm free dengan my voice hospital, seram. Guys, haiwan tidak dibenarkan di sini. Dan you perlu beri saya arnab itu. Begitu sahaja. Dan awak tunggu setahun. Apa masalah awak? Apa? Dan saya wadi dibenarkan? Apa yang sudah saya lakukan dengan Stevie, anjing setia saya? Mungkin tangan saya tidak begitu sakit. Tapi tidak, ia sakit. Baiklah, kita akan fikirkan sesuatu sekarang. Oh, idea yang bagus. Saya boleh berpura-pura buta. Jadi, anjing kesayangan saya, Stevie, pasti akan dianggap sebagai anjing pemandu. Kecaman sore beres kenoin sui. Oh, saya tahu hello. Saya tak nampak apa-apa. Hei, kenapa anda hentikan saya? Adakah anda bercadang untuk menyerang orang buta? Oh, ya, Buta. anda... Awak boleh lalui, ya? Oh, itu janggal. Oh, balas saya. Budak nakal. Itulah dia, Stevie. Kau akan kena daripadaku sekarang. Aku akan kejar kau, kawan. Dan berbulan tanpa biji manis. Kemana kau lari dariku? Jadi boleh kau pegang ini? Aku akan tangkap kau juga, anjing berkaki 4. Ayo, berhenti. Jadi kau bukan buta? Keluar dari hospitalku dengan anjingmu. Kita perlu bersihkan sedikit. Adakah anda komelnya. mempunyai bayi? Oh. Dan saya mempunyai goncang untuk bayi. Biar saya yang melihatnya. Oh, tunggu. Dia sedang tidur. Oh, tidak. Ya, saya ada anjing di sana. Saya minta maaf. Saya perlu buat kerja dan saya takut untuk bersendirian. Adakah memang mustahil untuk berjalan dengan putri saya? Faham. Baik, Anda tidak akan nampak kami lagi. Tetapi saya akan simpan mainan itu. Di warna kawai di Riner. Tunggu sebentar. Babi, Adakah itu gini? Blinkers melakukan Frank Surosoy, kamu tak boleh bawa haiwan kepada kami, maaf. Tetapi saya tidak buat peraturan. Itu akan dikembalikan kepada kamu apabila kamu diperiksa oleh dokter. Bagaimana ida Anda bersama dengan haiwan? Saya harus berikan awak dengan segera. Saya tidak boleh pergi tanpa lipas comel saya. Oh, dan lelaki ini begitu digigit teruk. Oh, dia memberi saya idea. Saya boleh balut pembalut di kepala saya dan letak balang lipas di atasnya. Jururawat pasti akan benarkan saya masuk kerana saya ada benjolan besar. Ah, yes sir. Apa? Badut. Sebentar, Bang. Mari ambil bagian. Wah, saya mana melihat benjolan besar seperti itu pada lagu mereka. Sama. Silakan masuk. Bagaimana anda berjaya melakukannya? Oh, kepala saya sakit. Hai, Nenek. Adakah Nenek fikir ia bom? Dan Nenek percaya? Hebat, kan? Itu haiwan peliharaan saya. Lipas. Mereka begitu comel sehingga saya tidak boleh berpisah dengan mereka. Mereka membantu saya sembuh. Nenek, kemana Nenek pergi? Jangan pergi. Mereka tidak berbahaya. Hello, juru rawat. Hai, datang ke sini untuk lalu dan menara godong, Sam. Anda tidak mustahil untuk membawa pas bersama. Penipuan Hungarian. Jika saya tahu, saya akan datang ke hospital Anda. Ini sungguh keterlaluan. Apa? Ada boleh bersendirian dengan haiwan. Tapi bagaimana dengan ikan saya? Awit Spinotridan. Oh, betul. Hayo ada ide sebenar. Saya akan tuang ikan dari akuarium ke dalam saluran. Kemudian pastinya ia boleh dibawa melepasi meja jururawat. Kami buat seolah-olah saya ada IV. Baik, Rosa, saya boleh balik sekaidah saya, jom. Oh, hello, saya sangat sakit. Ya boleh jadi. Hai. Betapa mengerikan. Pergi ke Wad segera. Hai, Ato. Dan saya adalah rakan sebilik baru awak dan saya berjaya membawa masuk ikan saya. Jadi saya akan memindahkan awak ke tempat yang lebih biasa. Oh, polis ini betul-betul mengganggu saya. Saya perlu minum sedikit air. Hei, apa yang salah dengan air ini? Alamak, adakah saya benar-benar akan minum? Oh, tidak. Alangkah mengerikan. Adakah ini milik Anda? Anda tak boleh bawa haiwan ke sini. Betapa menjijikkan.
Ya Tuhan, nama ini bagaimana mau bawa ini ke hospital? Murphy pasti terlepas sesuatu di klinik itu, di jalan lain. Dan ini untuk orang ramai. Saya perlu cari jalan penyelesaian. Saya tak boleh tak bawa Mia merah saya masuk. Oh, idea. Kamu bijak, kan? Mari pergi ke ventilasi ke bilik saya seperti pengintip sebenar. Oh, hai. Hanya tidak ada haiwan. Sejujurnya, oh, host, di mana kamu dengar apa yang kamu buat? Haha. Bagaimana dengan beg tangan awak? Aduh, apa-apa keju. Dengan lubang, pelik awak memakannya. Baik. Dia di hai, Brian. Selain boleh plus. Hello. Ayo rekan sebelik pada dengan Anda. Tolong lebih senyap sedikit. Saya perlu berjumpa dengan kawan. Nia, ada keju menunggu awak di sini. Pergi ke keju. Awak sangat bijak. Awak boleh berjalan sendiri dan juga berlari ke bilik saya. Hebat. Oh, Schaefer Gedroid Zero Lemzia. Birding. Itu adalah sebuah haiwan berkepala rejabing hamster yang betul-betul haiwan peliharaan. Ay, bro, terus araw berdenggar di hospital. Apa? Tak boleh ada buaya dengan Taiwan? May answer saya perlu cari sesuatu. Lazy saya mesti datang bersama. Oh, ay nomor ni chef dan madami tutut pulang ais. Tapos minaban, trolley dengan periuknya yang pasti akan membantu. Yang perlu Anda lakukan ialah mengambil pakaian seragam dan troli kaki secara senyap. Ada akan sorokan siput di sini, tutup segalanya dengan bubur, dan saya boleh pergi. Oh, awak lagi. Apa makanan kita hari ini? Apa itu? Bubur, dapat mencirikan eksionis saya akan main perluasan kebenaran. Hei, tunggu. Mengapa kita tidak makan bubur? Saya akan hidangkan Anda beberapa makanan yang lazat. Supaya ubah yang terbaik. Nanindah Lizzie South Cersei Mar do you work? Oh, panas sangat. Berhenti. Kemana kamu pergi? Seekor kura-kura? Tiada kura-kura di hospital? Itu sesuatu yang baru. Baiklah, kura-kura awak akan menunggu awak di sini. Pergilah. Apa? Ada yang haiwan sih kemarin? Tapi Pascal saya tidak boleh hidup seminit tanpa saya. Kami tidak boleh dipisahkan. Kita perlu cari jalan untuk... Oh, betul. Saya boleh sembunyikan dia bawa aksesori. Pascal, duduk di kepala saya dengan tenang, ya? Kita akan tutup awak dengan topi dan ikat tali leher dan selendang sekeliling awak. Macam itu. Seger bam. Sekarang tidak boleh sesuai mampuannya, sir. Mari kita berpura-pura saya ada Sawat terima 99 dan 9. Oh, hai, Encik Jururawat. Saya perlukan bantuan dokter dengan segera. Mari kita pergi. Terima kasih. Masuklah. Memang tiada siapa dengan awak, walaupun ramai orang cuba menyelinap masuk hari ini. Oh, tunggu, berhenti. Adakah awak ada chameleon di kepala awak? Pergi. Oh. Mulakan. Kita familiarize kung mantu berkata chef saya. Ada sahabat video betul? Baik, sudah hampir selesai lukisannya. Ryan, kau mau makan? Oh, dia mau lempeng. Mereka akan buat untuk dia. Semua orang bersedia. Enid, jangan membazirkan adunan. Begitu saja. Wednesday sudah bersedia. Dan nenek? Baiklah, dia juga bersedia. Mari kita mulakan. Jadi, saya sudah siap. Saya tahu saya perlu memasak lempeng jenama. Sekarang, mari buat satu timbunan dan beri makan cucu perempuan kesayangan saya. Harumannya. Voila, siap. Sekarang kita akan tambah sesuatu yang manis supaya si kecil pasti suka. Mari tambah sirap maple kegemaran saya dan lebih mentega di atasnya. Dan saya pernah di pancake pelangi. Chinese phrase dado dengan sebuah warna pelangi. Oh, biru, ayu, tuangkan. Hello. Hello. Aduh, saya fresh dengan adunan. Semuanya baik-baik saja. Jangan risau. Saya bakal lap sekarang. Sedia untuk terus memasak. Ini dia, lempeng pertama. Sempurna. Apa itu pelangi tanpa unicorn? Betul tak? Oh, saya sudah siap. Nenek, apa pendapat nenek? Hore. Oh, saya tidak jumpa pewarna hitam saya. Oh, ia tiada di sini. Oh, saya Hin Mingsen. And saya buat saya. Sering saya. Oh, titis ini seret titis and kita sausan. Esan situasi sepuan Korean dalam pichagari. Is it breeze unique meloisis riur? Sekarang saya sedang prediksi siang laba-laba yang menyeramkan dan menakutkan serta seekor laba-laba. Oh, cumannya
Sedapnya. Lihat laba-laba ini. Hias pinggan dengan darah yang segar. Oh, sirap stroberi? Maksud saya, sebarkan jaring dan laba-laba comel saya. Sebuah karya agung. Wah, Wednesday. Umay-main ko kirain sistem. Sedap, kan? Ain manilaran. Face Rooster Berster. Sayang, curi-skura sementara ia panas. Jadi, apa yang kita ada di sini? Betapa cantiknya semuanya. Oh, ini adalah labah-labah sebenar. Oh, sedapnya. Oh, ini lempeng. Rabu memutuskan untuk menakutkan saya lagi. Mungkin rasanya lebih baik daripada rupanya. Labah-labah comel dan tidak menakutkan apabila boleh dimakan. Sedap. Apa yang seterusnya? Oh, satu timbunan lempeng dengan sirap. Ini pasti sedap. Kita perlu coba. Lazat manis. Sedap. Apa seterusnya? Wah, ini adalah lempeng unicorn dan pelangi. Wih, terbanglah unicornku dan terbang ke dalam mulutku. Ajaib. Baiklah. Pancake Unicorn mendapat kemenangan. Tahniah. Enid, tahniah. Saya mahu kentang goreng. Boleh buatkan untuk saya? Saya sangat lapar. Oh, Shanks, jangan risau. Profesional yang berpengalaman bekerja di dapur. Ya, Nenek? Ya, tepat sekali. Apa yang sedang berlaku? Oh, ayo. Kami semua ditutupi kulit. Boleh tak lebih berhati-hati? Oh, Enid, cahaya matahari. Boleh tak lebih berhati-hati? Oh, awak comel sangat. Perlukah bantuan? Baiklah, mari kita keluarkannya. Lihat. Seterma case, Nenek. Layering sinar sediran dia dengan pisau istimewa. Lihatlah kentang ini, cantik dan beralun. Oh, Tweety, kenal terlintas Farina Mel? Saya punya mbak kentang berwarna. Bukankah ia hebat? Saya mau kentang pelangi yang keren. Lihatlah, bayi pasti belum melihatnya lagi. Siap? Sekarang kita perlu goreng. Sedikit lagi minyak. Sekarang mari kita goreng. Hebat, bukan? Sangat mudah bagi saya. Saya sudah saya ini kayak menjadi seseorang chef sudah sama lagi swearing. Bayangkan saya memakai topi chef. Oh, dan bagaimana jika ia berwarna pelangi? Oh, kentang saya sudah siap. Enid, wah sangat bagus. Ia menjadi dengan sangat baik. Saya juga sedang goreng kentang saya. Saya dapat kentang biasa, bukan berwarna, tetapi juga sangat enak dan rangup. Susah untuk berhenti. Mari tuangkan sedikit sos tomato. Sedap. And then kentang saya sudah siap untuk anda sesuai perwarnaan. Sekarang saya makan warnakan. Ups, kentari suara set kuri. Easter sings when in an bukan bersih untuk samin ready. Bis pangin cat kentang hitam bukan diri saya. Ada tak ada kentang sebenar dari neraka panas. Sekarang, satu-satunya perkara yang tinggal adalah membuat yang terakhir. Sentuh. Baiklah. Kamu tak sangka hanya akan ada kentang hitam. Betul. Ini Klaus. Sayang, kentang sudah siap. Wah, kentang yang cantik. Dan Wednesday memutuskan untuk menakutkan saya lagi, tetapi saya tidak takut lagi. Ini adalah sekumpulan kentang. Wah, sangat sedap. Saya tak boleh berhenti. Dan apa yang kita ada di sini? Oh, ini kentang biasa dengan sos tomato, tapi tidak buruk juga. Sangat sedap. Amat lazat. Tetapi ini segera menarik banyak perhatian. Ia adalah kentang goreng pelangi. Saya hanya melihat ini dalam mimpi saya. Gigi saya berwarna. Lihat, saya kenyang. Tetapi kentang pelangi akan menang. Baiklah, Enid. Awak menang lagi. Tahniah. Bagus sekali. Bayi itu sudah hampir selesai melukis. Apa pula kali ini? Dia mahu burger. Wah, semua sudah bersedia? Sudah tentu kami bersedia.
Saya akan buat burger terbaik dalam hidup bayi ini. Sekarang, goreng roti, tambah tomato manis, potong dalam bentuk cincin, dan tentunya daging cincang. Sangat penting untuk membuat kepingan dari daging cincang. Jadi, Anda boleh mula menggulung kepingan daging itu. Roti, salad hijau, segar, kepingan daging berjus di atasnya, keju, tomato, dan roti menutup segalanya. Hurai! Semuanya sudah sedia. Oh, ayolah Enid. Ini hanyalah sandwich sederhana. Jangan puji saya. So, I didn't say punya idea. Daripada yang sedang bagi sabi ini, saya mayuran sesuatu yang lebih sedap. Donat. Saya akan tambah sirap strawberry di atas. Manis. Dalam burger saya, perkara utama ialah banyak benda manis. Baby suka segala yang masam, manis, dan sedap. Saya dengar kami. Ya, gulai-gulai adalah perkara yang paling penting. Baiklah. Ilmu fairground terakhir yang tinggal adalah untuk tambah marshmallow. Sedap. Betapa sedap dan manisnya. Ya. Wow, saya sendiri mahu makan bom gula ini. Tutup. Sedia. Wow. Oh, Tyson Strata ham sudah siap. Sekarang kita letakkan keju di atasnya. Patty daging merah. Kisah mertua si banyak keju, sasifik banyak darah. Tar sahaja. Betul, sos tomato. Jadi sekarang kamu boleh tutup dengan roti lain. Dan jangan lupa sentuhan akhir keripik. Bukan untuk saya, untuk burger. Ia akan berfungsi sebagai penyepit hebat untuk burger raksasa saya. Kita Think? pergi. Pai coba sebantu, no? Ya, ayo. Tidak semakin out of one. Ia pun tak ada mulut. Apa? Kamu mahu ambil mata jam orange saya? Hei, saya sangat mahukannya. Terima kasih, Sting. Perkenalkan saya mana marmalade. Ismail dengan awak juga. Dan ini sekarang, saya lebih memerlukannya untuk burger saya. Saya dapat burger yang sangat comel. Sedia untuk merasa? Burger-burger ini kelihatan hebat. Yang mana patut saya mulakan? Oh, saya akan mulakan dengan yang pelik ini. Ia lucu. Oh, dan sangat sedap. Apa seterusnya? Baik. Baiklah. Burger ini nampak seperti yang saya lukis. Ia pastinya sedap. Mari kita cuba. Ew, bawang. Saya tidak suka bawang. Saya tidak akan cuba lagi. Apa masalah dengan kamu? Baiklah. Adakah itu burger manis daripada Enid? Oh, sangat keren, sangat manis dan lazat. Saya tak boleh pilih. Ayah, kemenangan milik Wednesday? Malah mata marmalade di atas. Saya suka. Raba, sasnya. Adakah sudah membuat di sana seberang? Wah, moy, Rabu, senyum lebih selebas sendirinya. Baiklah, ini ada senyuman yang sangat cantik. Saya mahu koko. Boleh buatkan untuk saya? Dari semua orang Presiden mau. Si tahap semuanya akan sedar dan baik akan menyukainya. Siapa yang akan mula? Sekarang saya akan campurkan koko dan susu dalam periuk. Sepatutnya jadi sangat sedap. Mari tambah sedikit coklat. Minuman coklat. Jadi koko saya hanya boleh ada dalam cawan dengan muka saya? Itu lebih baik. Biar semua orang tahu siapa nombor 1 di sini. Di sini, anak saya sama kui. Yang saya mesti membuat koko. Yang siapa kurang hebat daripada anda. Saya jumpa coklat-coklat yang sangat sedap. Sekarang saya akan tambah sedikit gula dalam kuali. Dan tentunya, hanya sedikit gula ya. Tak, saya tak dengar anda, Nenek. Baiklah, kita perlukan sedikit susu. Oh, ayo. Ada secukupnya untuk koko. Baiklah, saya tak boleh biarkan ia putih sahaja. Sekarang kita akan tambah pewarna. Nampak sangat cantik. Dan krim kuning akan sangat berguna. Sekarang kita akan buat garis-garis yang enak. Dan jangan lupa taburan yang berwarna-warni. Dan mari kita tuang dengan koko kita. Hebat bukan? Saya rasa ini memang sangat hebat. Bayi akan gembira. Lebih banyak gula-gula dan hiasan. Bagaimana dengan itu? Yeay, hebat. Straw dengan pelangi. Saya selesai.
Oh, ting, Remy Venus million free lane suara ini. Berdik Lake scene saya Richard sebelah. Saya rasa Wendy faham jenis koko yang akan saya buat. Saya akan tuang koko hitam seperti minyak ke dalam gelas kegemaran saya. Tambah hiasan pencerah dan cacing. Tetapi cacing marmalade. Kami tidak akan menakutkan banyak. Sedia? Udah terus bersih. Kita harus cuain. Sayang, ada yang terus bersih. Oh, ya. Saya sentiasa bersedia. Semuanya kelihatan sangat menyelerakan. Koko ini sangat terang. Ini pasti disediakan oleh Enid. Sedap. Oh, ini koko nenek kesayangan saya. Lihatlah cawan itu. Koko daripada nenek sentiasa lazat. Oh, hari Rabu lagi. Tengkorak kegemaran. Mari cuba. Marmalat dan koko. Mereka sedap. Tetapi saya perlu memilih satu dan saya pilih ini. Telefon baharu, tetapi yang melukisnya dengan lebih baik akan membawanya. Masa berjalan. Hey Mary, ada sesuatu di bawah hidung kamu. Ben, ia langsung tidak lucu. Dan nampaknya ia benar-benar lucu. Jadi saya perlu mencalarkan telefon baru dengan bulu. Oh, pecah. Saya perlukan yang baru. Apa? Ayam? Stokin busuk? Itu menjijikkan. Apa ini? Saya rasa sakit. Ups, maaf Jane. Saya tidak sengaja. Mari kita teruskan. Sampah. Gula-gula. Oh, silik. Itu yang saya perlukan untuk menggaru telefon baharu. Sempurna. Hanya beberapa butiran. Oh, baiklah, itu sahaja. Saya rasa ia sempurna. Bagus. Baiklah, dan terima kasih kepada Shilling. Mary, bagaimana keadaan kamu? Milik saya? Ya, saya akan mula melukis sekarang. Saya cuma terlupa. Tetapi apa yang patut kita lukis? Oh, betul. Kita perlu lukis telefon. Yang penting adalah menulis jenis telefon itu supaya jelas kepada semua orang. Saya rasa ia sudah jelas. Oh, saya di sini. Nah, awak sudah lupa tentang saya? Apa? Awak melukis semasa saya tidak sedarkan diri? Aduh, saya tak sempat. Saya melukis sepanjang malam. Oh, masa sudah habis. Saya tidak buat apa-apa. Bertenang. Oh, ayolah, relax. Oh, saya ada idea. Kita boleh tukar tempat. Peras. Mary, apa yang awak ada? Saya ada yang ini. Sempurna. Ben, bagaimana dengan kamu? Lihat punyaku. Ia teruk. Mary, adakah kamu mencuri lukisan saya untuk diri kamu sendiri? Ya, Ben. Jadi macam mana? Saya menang iPhone. Saya perlu ambil selfie. Tidak. Apa? Ini mimpi buruk. Ini telepon lama. Dan bukan iPhone langsung. Hadiah baru adalah Barbie. Bagaimana kamu suka? Bukankah ia cantik? Apa yang kamu buat, gadis-gadis? Bangunlah. Sekarang saya akan tunjukkan sesuatu yang pasti akan menarik minat kamu. Ini adalah kek. Hebat. Anda akan gembira. Sekarang anda boleh mula melukis. Ya. Jadi, bagaimana untuk melukis dengan mesin gula-gula? Mungkin kita perlu mengunyahnya. Dan saya akan mencari inspirasi. Mari kita pergi. Ini adalah gula-gula getah. Saya boleh gunakannya sebagai gam. Hebat. Ia menjadi Lihat baik. ini. Oh, Bagus. sayang, awak memang sempurna. Tapi saya nak buat Barbie saya sekarang. Ini akan menjadi kepala. Baiklah, kita perlukan lebih banyak getah. Oh, kita akan membuat gaun dari warna ini. Bagus. Mary, tengok. Bagaimana awak suka? Saya mencuba. Lihat. Ben, ia kelihatan seperti raksasa. Oh, bagus. Saya berjaya membuka peranti itu. Anda perlu mengunyah sebanyak mungkin gula-gula getah untuk melukis Barbie secepat mungkin. kita pergi. Jadi jumlah gula-gula getah ini sepatutnya cukup. Kita gulung bahagian ini dan masukkan ke sini. Lihat. Kemudian ia di sini. Dan begitu sahaja. Oh, cermin mata saya. Di mana mereka? Itu menjijikkan. Ben, adakah itu kamu? Di mana cermin mata saya? Oh, cermin mata saya semua dalam gula-gula getah. Teruk. Jane, ambil getah dari muka awak. Masa sudah tiba. Apa yang awak telah buat? Ia menyeronokkan. Jane, tunjukkan ciptaan Ini awak. dia. Ya, ini milik saya. PU. Dan sekali lagi, contengan. Ini tidak disukai dari saya. Apa seterusnya?
Wah, Mary, Anda mempunyai lukisan yang menakjubkan. Dan apa yang akan ditunjukkan oleh Ben? Oh, ya, tidak mahu kek langsung. Nah, hadiah diambil oleh Mary. Anda layak menerimanya. Hor! Baiklah, saya yang terbaik dalam melukis Barbie. Oh, saya perlu mencubanya dengan segera. Sangat sedap. Dan kepingan terakhir. Kawan-kawan, ini benar-benar sedap. Saya perlu segera dapatkan satu lagi. Oh, begitu sedap. Sehingga saya sedia memakannya dengan tangan saya. Saya rasa saya akan makan semuanya. Boleh kami dapat sepotong? Baiklah, ambil ini. Sangat sedap. Begitu. Hadiah baru. 1 set kosmetik. Gadis-gadis, kamu akan teruja. Adakah akan ada hadiah untuk saya? Baiklah, saya akan cuba melukisnya. Mari, kita Masa pergi. bermula. Jadi saya perlu melukis dengan krayon? Ya, ini mudah. Jadi Anda perlu melukis kontur. Kemudian beberapa butiran. Ini adalah bentuk hati. Anda boleh mewarnakannya, kan? Tidak buruk. Gadis-gadis. Nilai lukisan saya. Cantik, bukan? Kerja bagus. Tidak. Tiada siapa yang akan melukis lebih baik daripada saya. Saya akan tunjukkan kemahiran saya sekarang. Apa? Saya akan tunjukkan sekarang. Saya artis terbaik di sini. Kenapa buang masa mewarna bila saya boleh parut kapur? Lihat, ia akan lebih cepat. Lihatlah. Sekarang saya akan menutupnya dengan helaian kedua dan gosok semuanya dengan setrika panas agar kapur cair. Begini. Lihat betapa mudahnya itu. Sekarang saya akan fikirkan sesuatu juga. Betul tuh. Saya ada air mendidih. Dan krayon. Saya akan ambil krayon, hancurkannya, dan masukkan ke dalam air mendidih. Ia akan larut dan menjadi cat. Dan saya akan melukis lebih cepat daripada Mary. Sangat terang. Lihat itu. Super. Oh, bau apa ini? Mary, adakah kamu baik-baik saja? Oh, tidak. Semuanya terbakar. Saya berangan tentang kosmetik dan terlupa semuanya. Apa yang perlu saya buat sekarang? Jauhkan diri dari lukisan saya. Oh, tidak. Cat saya tumpah ke seluruh lukisan. Semuanya hancur Jam sekarang. berdetik. Masa telah tamat. Ia sudah berakhir. Sila tunjukkan hasil kerja untuk dinilai. Mary, adakah anda yang pertama? Oh, itu teruk. Baiklah. Bagaimana dengan awak, Jane? Ya, itu nampak seperti kacau bilau. Baiklah. Bagaimana dengan awak, Ben? Oh, itu sempurna. Satu karya agung. Saya tak percaya mata saya. 1 set kosmetik untuk awak tampan. Ini hadiah awak. Apa yang patut saya buat dengannya? Saya tak tahu. Mary, adakah awak mahu alat solek? Jane, adakah awak juga perlukan alat solek? Gadis-gadis, saya akan pening sekarang. Saya ada idea. Biar saya solekkan kamu berdua pada masa yang sama. Sedia? Begitu saja. Dan di sini. Dan di sana. Dan siap. Bagaimana? Saya sudah cuba. Itu mengerikan. Apa yang telah kamu lakukan, Ben? Bagaimana dengan muka saya? Baiklah, saya minta maaf. Jadi, anak-anak kucing saya bawa kucing sebagai hadiah untuk kamu. Nampak jelas dari wajah kamu yang kamu menghargai hadiah saya. Jadi mari kita mula melukis. Mary, awak kelihatan cantik hari ini. Oh, begitulah. Seperti biasa, kan? Lukis anak kucing dengan gula-gula cair. Ya, mudah sahaja. Sekarang, mata, telinga, badan yang panjang. Saya tidak akan lupa tentang kaki. Hebat, saya sudah lakukan semuanya. Awak ketawa apa? Sebab kamu jelas sekali terlepas pelajaran di mana kita belajar melukis kucing. Sekarang saya akan tunjukkan kelas master. Mari kita cuba. Masam. Saya mahu mencuba lagi. Sedap. Kenapa semua orang senyap yang gula-gula ini sangat sedap? Ya, kerana awak perlu melukis dengannya dan bukannya makan. Saya akan tunjukkan awak kelas master sekarang. Jika tidak, Mary tidak akan ada apa-apa untuk melukis. Ini kucing saya. Ia ternyata sangat cantik. Baiklah, kawan-kawan. Masa telah tamat. Saya menunggu hasil kerja kamu. Mary, adakah kamu betul-betul makan semuanya? Oh, dan kamu tidak melukis gambar. Jadi tunjuk kepada saya. Ben, apa yang kamu ada? Sebegitu rupa. Saya sedar Mary tiada apa-apa. Tetapi apa yang Jane boleh gembirakan saya dengannya?
Ayuh, wah, betul-betul asli. Kucing yang baik, jadi kamu layak mendapat hadiah. Ini dia. Hore, saya menang. Betapa comelnya anak kucing ini. Saya akan panggil awak Fluffy sebab awak lembut dan comel. Betapa nakalnya awak. Jane, saya rasa anak kucing awak mau jadi milik saya. Datang ke sini.